Alright, Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali. Okey, saya ada tengok video DDNK. So, dia ada menceritakan pasal habit trader-trader yang sukses, yang berjaya. Mostly perangai-perangai orang-orang yang sukses macam George Soros, Warren Buffett, Uni Sahuma ni. Diorang ni adalah orang-orang yang buat bodoh je. Okey, macam dia buat bodoh je. Market crash ke, market kelang kabut ke, perang ke, diorang buat bodoh je. Dia tak macam trader-trader yang kat luar sana tu, yang market crash je semua macam menunjuk akulah yang terpaling. Akulah yang terpaling. Okay? So, diorang ni, diorang hanya fokuskan kepada diorang punya setup strategi saja. So, diorang tak fokuskan kepada profit. Diorang fokuskan kepada risk diorang, risk reward. Berapa yang diorang sanggup kalah jika market against diorang. Alright, apa yang saya nak bagi tahu korang adalah apa-apa saja yang berlaku kat luar sana, abaikan saja, buat bodoh je. Fokuskan kepada korang punya setup dan strategi, dan fokuskan more kepada berapa risiko yang sanggup korang kalah kalau market against korang. Alright, satu setup je, satu strategi. Alright, tanpa membuang masa, jom saya tunjukkan setup strategi saya. Daily open high low close. Alright, open high low close. Okay, daily open high low close macam biasa. So dekat sini korang pergi dekat daily. So daily ni sideways. So korang just markingkan saja